hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Marilah pada malam ini kita merafakkan rasa tinggi syukur kepada Allah, kerana Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dua nikmat yang paling besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan seterusnya, pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hari ini, cuma perasan ataupun tidak, cuma sedar ataupun tidak, bagaimana Allah Ta'ala bagi supaya kita mudah untuk mentaati perintah Allah. Namun sebaliknya, apabila nikmat kesenangan berupa harta, pangkat, jawatan, kemasyhuran, kadang-kadang orang terleka, tertipu oleh nikmat dunia ini. Tapi apabila kita susah, sakit, kita menderita, kita dalam keadaan didatangkan ujian, kebiasaan kita mungkin kembali kepada Allah Ta'ala, ingat balik kepada Allah Ta'ala. Hari ini tuan-tuan, semalam Allah Ta'ala uji rakyat Malaysia, yang mana seorang yang lemas nak selamatkan yang seorang ini, diuji 6 orang lemas. Ini satu bentuk ujian kepada kita dan keluarga yang diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi sejauh mana kita cakna dan menginsafi untuk kita sentiasa ingat kita, yang mana ujian datang pertamanya untuk memudahkan jalan masuk syurga lah satu. Yang keduanya supaya kita segera untuk berbuat persiapan. Persiapan apa? Untuk hari besok. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala, ataupun takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Wal tanzur nafsum, dan hendaklah setiap jiwa itu ma qaddamat lighad, mempersiapkan bekal untuk hari besok. Hari besok bukan hari Jumaat, hari kebangkitan, hari kiamat. Maka kadang-kadang untuk mempersiapkan kepada hari besok itu, hari kiamat itu, Allah Ta'ala bagi jalan mudah untuk masuk syurga, ataupun sebaliknya. Jadi kita yang hidup ni tuan-tuan, kita kena ambil peluang. Jangan lepaskan peluang untuk kita sentiasa melaksanakan perkara yang wajib, perkara yang Allah Ta'ala telah perintahkan. Dan dalam masa yang sama kita buatlah khidmat, buatlah dakwah, sampaikanlah baligh anni walau ayat, sampaikanlah daripada apa yang Nabi bawa, apa yang Allah Ta'ala perintah tu, walau satu ayat.